Indah benar bunga melur ini. Harumnya mengingatkan Patik kepada ada orang Melayu dahulu. Setiap perkara dilakukan dengan penuh tertib dan sopan. Benar kata Alia, orang dulu-dulu bukan hanya menghias dengan rumah dengan cantik, tetapi mereka ni banyak menghias diri dengan budi bahasa. Kerana kecantikan seseorang bukan hanya terpancar pada mukanya, tetapi pada tutur kata dan tingkah lakunya. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam, Hanis. Dari jauh aku lihat kamu berdua sibuk benar. Apakah gerangan yang dilakukan? Kami sedang membuat persiapan untuk menyambut tetamu pada petang nanti. Majlis lagi? Bunga disusun, kain dilipat, pantun dipelajari. Mengapa begitu banyak aturan? Kerana adat itu warisan yang membentuk jati diri. Tetapi bagiku perkara seperti ini semakin dilupakan. Orang kini lebih suka berkata terus terang berbanding banyak berlapik. Hanis, bercakap terus terang itu tidak menjadi satu salah. Tetapi cara percakapannya perlu dijaga. Kerana bahasa itu cerminan diri seseorang. Jika tidak baik bahasanya, tidak baiklah juga budi seseorang. Jadi, pakaian dan bahasa mempunyai kaitan. Benar, kebaya yang tersarung bukan sekadar kain yang indah. Ia melambangkan kelembutan wanita Melayu. Dan bahasa yang santun pula menjadi perhiasan kepada jiwa. Aduhai, kenapa susunan bunga ini tidak kemas langsung? Usahlah kamu bimbang, susunan ini sudah baik. Mungkin kita boleh ubah sedikit sahaja lagi? Mengapa kamu tidak mengatakan yang aku melakukan kesalahan? Kerana teguran yang baik tidak perlu menyakitkan hati seseorang. Dalam adat Melayu, menjaga hati orang lain itu penting. Kita menegur dengan hikmah supaya maruah seseorang itu tetap terpelihara. Ya, baru aku sedar. Cara berkata-kata juga memberi kesan kepada perasaan orang lain. Benar, orang tua-tua berpesan bagai menarik rambut di dalam tepung. Rambut jangan terputus. Tepung jangan berselerak. Apakah maksudnya? Maksudnya, menyelesaikan sesuatu dengan cermat tanpa memutuskan sesuatu hubungan. Wah, indah sungguh bahasa orang dahulu. Maksudnya yang mendalam. Tetapi cara penyampaiannya penuh kelembutan. Iya, itulah keunikan bahasa kiasan. Tidak menyebut secara kasar, tetapi maksudnya tetap sampai. Kamu berdua, aku ingin bertanya, mengapa orang dahulu sangat menjaga bahasa? Kerana lidah seseorang
adalah lambang peribadi mereka. Iya, benar sekali. Kata-kata yang baik mampu menjadi penawar, tetapi kata-kata yang kasar boleh menjadi luka. Benar, kadangkala manusia lebih mengingati kata-kata yang menyakitkan berbanding perbuatan. Sebab itu, orang Melayu dahulu menggunakan bahasa yang berlapik. Contohnya? Contohnya, jika ingin meminta pertolongan, jangan berkata, buatkan kerja ini. Tetapi katakan, sudilah kiranya membantu Patik menyelesaikan perkara ini. Bahasanya lembut tetapi tetap jelas. Kerana sopan santun tidak menunjukkan seseorang itu rendah, tetapi menunjukkan kemuliaan hati mereka. Untuk majlis nanti, kita perlu menyambut tetamu dengan penuh adat. Baiklah, mari kita mulakan dengan pantun. Kata Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Kalau santun jadikan langkah, hidup harmoni sepanjang masa. Wah, cantik benar pantun itu. Iya benar. Pantun bukan hanya permainan kata, tetapi cara untuk menyampaikan nasihat. Sekarang, cuba kamu pula yang menyambut tetamu. Saya cuba ya. Selamat datang ke rumah kami. Ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang kamu berada di sini. Bagus, itulah bahasa sapaan yang menunjukkan hormat. Aku mula memahami. Kesantunan bukan sekadar perkataan, tetapi nilai yang berada dalam hati. Namun, aku risau jika generasi akan datang tidak lagi menggunakan bahasa seperti ini. Adakah budaya ini akan hilang? Budaya ini tidak akan hilang jika kita mengamalkannya. Benar. Yang penting bukan mengikut semua cara lama, tetapi kita memahami nilai di sebaliknya. Jadi, masalah sebenar bukan perubahan zaman. Bukan. Masalahnya apabila manusia melupakan adab ketika berubah. Budaya tanpa adab ibarat rumah tanpa tiang. Dan bahasa tanpa kesatuan ibarat bunga tanpa harumnya. Di sebalik kain kebaya tersimpan nilai kelembutan dan warisan bangsa. Di sebalik tutur bicara tersimpan gambaran akhlak seseorang. Bahasa yang santun menjadi jambatan yang menghubungkan hati manusia. Bahasa dijaga, budaya terpelihara.